Tunjuk kat aku bro. Kalau lebih pada 3 per match bro, tak apa bro. Aku tutup akaun TikTok. Aku tutup. So ini Tutup terus. Tama, Betul. itulah kalau aku nak balik ke case ni pula, aku pun tak tahu. Some people already say macam I think performance dia okay, aku okay and things like that. But aku tak nampak sebegitulah. Untuk aku performance dia untuk macam lari menghura-harakan defense Wolves tu untuk aku tak masuk akal lah, you know. Cuma itulah maksud aku. But again, this is slots instructions lah, you know. Siapa ni? Yang lagi satu ni aku pelik kan. Tak, Abang Latif ada tengok tak video dia training yang dia pasal passing tu? Kerkes boleh passing dekat orang tengah. Maknanya salah lah. Masa training lah. Tapi dia buat training tu dekat game. Ada dia passing salah. Tak ada. Ada dia Ada passing saya salah. tengok video training tu kan, dia passing kiri kanan. Ada dua orang kat tengah kan. Kau tak boleh passing kat orang tengah, tapi dia passing dekat orang tengah. Oh, yang macam main ayam tu kat tengah-tengah tu. Mayam. Dalam game ada satu part tu dia buat. Aku tengok, yelah kau buat dalam training, kau buat dalam game sekali, dia salah passing. Time tu John tak silap saya, dia nak passing John tapi dia passing kat player Wolf. Masuk kau, dia masa training dia buat the same mistake, dia buat balik dalam Dia match. buat dalam game. Tak, tahniah. Bal, dorang ni, dorang main rondo tu. Pasal rondo, dia main macam tiki taka lah. Dia do possession. Do possession by passing. But itulah yang simple je bang, bola tu bang, simple je. Itu pun kau salah passing lagi. Jones tak adalah jauh mana, simple. Benda tu simple je. Itulah orang cakap. Macam kalau orang aku bash Kerkes, orang kata oh taklah Kerkes main terror. Aku tak boleh lah bro. Macam, so aku terima apa-apa yang orang cakap ni, aku terima dan reda. Macam okey lah korang, kalau kau ingat Kerkes main okay, make the runs tu macam a good contribution, okay lah, good for you. Untuk aku Kerkes defensive defender, assist, dia punya assist dan dia punya clean sheet is most important bro. Untuk aku left back Betul. Bukan kalau kau dapat menghuru-harakan tim lawan, kau dapat assist, kau dapat good crosser, itu as a bonus pada aku. Betul. You are not playing wing back bro. You are playing full back. Betul. So kau punya biggest task is to bring the stability to your defense. So every time you are, macam aku rasa Van Dijk pun dah angin gila dah. Berapa game dah kita tak clean sheet bro. Because dia bonus untuk defenders ni. Betul. Untuk clean sheet bro. Clean sheet, yeah. Yes. Betul. Aku tak ada, memang bonus orang kurang lah this season. Berapa banyak clean sheet. Boleh kira dengan jari je. Ya. Okey lah bang. Soalan saya compare Frimpong dengan Kerkes game lawan Wolf. Abang tanya pasal attacking dengan defender kan. Cuba abang compare, mana lagi bagus, Frimpong ke Kerkes? To me, I would take Frimpong any day bro. Because to me, Frimpong at least same. Dia ada pace dan dia ada attributes dia untuk get in the box. And he crosses the ball, Bal. He crosses the ball and dapat bola bro. Defend pun correct. And defending dia okay. Defending dia bukanlah macam Cafu, tapi defending dia at least ada macam, you know, sampai koyak lah Andre dengan Gomez tu dengan Frimpong. But lagi satu lah, ni kita baru lawan Wolves. Kalau kita lawan City atau Arsenal, memang ada sikit masalah lah Frimpong kan. Kau nak lepas dengan Calafiori tu, kau kena tepuk dengan Calafiori tu je cukup kan. So lawan Wolves okay lah. But kalau kau Kerkes ni masih belum move on lagi lah. Masih memang robo jugalah. To me bro, Robo is, I don't understand why kau tak main Robertson, because he's the vice captain. Also he can assist, he can get the ball. Macam kau cakap itu bah, aku ingat kau cakap yang masa Inter dia assist Ikitike tu. Kau tengok bola tu, kau rasa Kerkes boleh buat ke? Dia guna Robo sekarang bro. Kau ingat tak masa kita lawan Brighton ni, kita tengah berada dalam sangat tertekan bro. Kita melawan 9, dia masukkan Robo masa tu. Macam mana? Kita tengah leading 2-1. Lepas tu depa kena red card after that, right? Ya. So kita lawan 9. Masa tu dia masukkan Robo bro. Ya, yang dan kita main 2 left back tu bro. 90th minute. Sorry lah bro. Bagi aku doesn't make any sense dia punya sub. Yang Robo main atas tu kan? Ya. Yang main left wing. Tahu. Dia sekarang dah menjahanamkan player punya potential bro. Robo every season kita tahulah berapa assist dia akan dapat bro.
Aku rasa this is the worst season dia lah bro. Aku rasa Salah punya worst season, Robo punya worst season, Van Dijk punya worst season, Konate worst season. Bro, so datang daripada mana? Apa persamaan dia ni? Semua persamaan dia yang identical adalah coaching by the same coach bro. Tu je aku boleh jumpa. Kalau korang ada point lain, korang bagi tahu lah. Aku tak nampak Kerkez the best left back bro season lepas. Sekarang kau rasa dia the best bro? Aku rasa one of the worst bro. One of the worst. Left back. Tak payah pergi jauh bro. Cucurella is better than him. Kita admit je lah bro. Cucurella, O'Reilly better than him. Cucurella better than him. In fact, kalau kau cakap kat aku, Livramento better than him. Livramento. So itulah kalau kau cakap aku Gitulah, pasal Kerkez ni. Damage bro. Damage. Tak, cumanya Damage. satu point lagi aku nak highlight kan. Aku macam agak wonder lah. Ini bukan nak aku highlight lah. Dia samalah highlight dan soalan jugalah. I mean kita dah 18 game kan. Tapi kita masih lagi tak establish kita punya formation. How we gonna play. So aku agak bukan sedih lah. Agak hampa lah. Kalau macam ni cara dia kan. Untuk Dah 18 game dah. Ya, untuk menjawab soalan kau Mi, identiti kita adalah melingkup. Tu je. Aku pasrah. Pasal dia akan main formation yang dia rasa suitable for the game, and then kadang-kadang dia akan he's not playing his best players, but you know he's playing some players other position yang apa aku nampak lah this season. That I mean itu slot lah. But Dia berharap dengan moment player bro. That's the reason he still survive bro. Lagi satu aku dah champion 442, but he does not play 442 since Spurs bro. Spurs dia dah tukar balik dah Spurs 423. But I think he can always try diamond tu bro. That the most effective so far. To me, identity dia is 4231 bro. Itu identity dia macam Christmas tree. 423 Dah habis dah Christmas pun. Yelah tak. Apa celebrating the whole season ke bro? With the Christmas tree. Itulah. Tu Foxtrot pun dah cakap redor je lah. Betul. 4231 Ya bro. Boleh lah. Aku tak boleh sebenarnya nak aku boleh terima lah. Nak redor macam ni tak boleh. Aku memang tak boleh lah. Sampai bila Kerkez nak main starting ni bang? Macam mana? Sampai bila Kerkez akan main starting macam ni? Aku rasa Kerkez is number one left back bro. Itu memang terbukti lah. So kalau kau tanya aku bila dia akan main dia akan start sampai bila-bila. Selagi dia form, selagi dia fit, dia akan main. And number one left back. Bullshit left back bro. Macam tu ke slow nak dia belajar tu bang? Memang kau akan main starting je? Macam aku cakap, Dia tak ajar apa-apa Belajar bro. tak dia maksud saya bang, dia belajar daripada mistake yang dia buat. dia Bal, aku rasa Slot ni dia tak belajar dia apa-apa Bal. Dia macam ni. Macam aku cakap dari awal-awal tadi, he buys the players, he expect the players to be to perform as to whatever attribution. Macam aku beli kau last season, player of the season. Jap, aku nak potong kejap. Kau biasa pergi sekolah dulu Bal kan? Biasa pergi sekolah, semua kita pergi sekolah, betul tak? Kau tahu tak di mana bila kita pergi sekolah ni bro, dia ada subjek BM, English, lepas tu habis satu masa pula ada science ke apa, something like that. Betul? Okay, sekolah ni yang slot ajar ni ialah kau datang ke sekolah bro. Masa bebas saja bro, daripada pagi sampai petang. Bebas, master bebas. Tak ada, tunggu recess je bro. Ya. Mal, dia macam Gitulah ni bro. Mal, dia macam ni Mal. Cikgu PJ, bila PJ bagi bola, pandai-pandai lah kau main. Pandai kan? Ini masa kau masuk kelas, masa hari ni cikgu semua meeting hari ni bebas. Masa bebas. Kau nak buat apa kau buat. Ada yang start motor balik, ada yang panjat pagar balik, ada yang pergi kelas belah, ada pergi toilet isap rokok. Gitulah Bal. So abang setuju tak? Alah, slot rotate lah slot. Kadang-kadang Robo starting, kadang-kadang Kerkez starting. Kalau macam tu okey bang? Masih okey, aku boleh terima bro. Tapi dia tak buat macam tu. Tu maknanya slot ni buat macam Robo ni tak wujud lah bang. Kau tahu Itu tak? aku marah tu bro. Masa zaman Rafa dulu, kita main rotate kan? Of course. Rafa selalu rotate. je. Rafa Rafa rotate. selalu rotate je. Rafa bro is a tactical genius. Walaupun dia tu lurus bendul, but he's a tactical genius bro, and he knows how to play tactics.
And dia macam dia pun very black and white. Slot ni dia pun macam tu juga, tapi he's not a genius. Kau faham tak? So there's a difference between those two. Kalau kau cakap aku rotation, the only rotation yang Slot buat this season ni aku nampak very obvious was when he played the bloody team di masa Carabao Cup tu, masa Palace. Klopp Bullshit. pun ada buat jugalah bang Simikas dengan Robo. Klopp Yeah. always rotate, bro. Always. On left tu kalau Carabao Cup, FA Cup, Simikas akan main 100%. Klopp always rotate. If not, Bal. Robo main situ bro. Slot ni dia tahu Eja rotate ke tak tahu ni? Dia tahu Eja ke tak? Dia tak, kalau Gakpo fit dia main left back. itu tak. Tak, dia punyanya nak tunjukkan yang Slot ni dia tak percaya pada player-player dia. Kita ambil season lepas, kita ambil contoh Ryan Gravenberch. Kita dah champion tau. Tapi Ryan still dia bagi main ni. Ryan dah main setiap game, Champions League, FA Cup. Tapi bila kita dah champion pun dia still bagi Ryan main. Dia tak nak bagi Endo main juga. Sebab dia tak percaya tau. Itu masalah dia. Tak tahulah. Untuk aku kan Tapi Endo injured bro. A few games. Tak lah sebelum ni Tak, banyak Mat. tak injured bang. Ya, Season lepas. Dia injured baru berapa game? 2 game. Kita dah Ya, champion. betul. Tak, bila kita dah champion, kita ada 5 ke 6 game lagi baki. Tapi dia still bagi Ryan main. Mal, Hmm. do you really think Slot believes in all, even the youngsters? Kau tengoklah Nggo Moha tu punya rod in bench. Yang aku macam aku cakap masa watch along aku masa lawan Wolves tu bro. Actually second half tu he could easily bring in Nggo Moha to create more chaos. Betul. Game tu masa lawan 10, lawan 9, lawan Spurs tu dia patut bagi main tu. Itu Not saya cakap Robo, tadi. Kenapa dia tak main play safe dan counter attack? Rugi Bro, lah. kecut. Lawan 10 player, lawan 9 player pun kau kecut ke bro? Main. Hey. Dia Bro. telur tak ada. Aku pernah Betul tanya lah, soalan betul ni. lah, Aku betul pernah lah. tanya soalan ni. Kenapa Slot tak nak main counter attack? Kita banyak kali ada peluang untuk counter. Banyak. Rugi tau tak main macam Banyak. tu. Buat apa? Orang main defend untuk counter attack. Kenapa kau tak buat macam tu? Rugi kan? Betul. Masalahnya opponent kita pandai. Kita attack, dia sit deep. Time dia counter, dia expose kita. Tapi bila kita sit deep, kita tak counter. Kita balik bola ke atas. Itu Betul. yang aku geram. Kalau kita counter juga, okay, fine. Nasib lah kan counter attack ni. Maksudnya kau dah leave the space behind you. Always ada chance, 50 to 70% chance untuk, you know, to get a goal. Betul. Tapi kita tak exploit that, kita punya opponent punya weakness. Lawan 9 bro, kita tak. Aku tak okay macam ni. Aku maybe aku describe sikit lah situation ni macam kenapa kita tak counter. Maybe korang nak cakap aku salah ke ni, tolong ni Try. So cara pemikiran Slot masa dia nak main kenapa dia tak mainkan counter attack and passion build up ni, because aku rasa dia macam ni. The probability of you trying to get goals from counter attacking is lesser than kau build up slowly dan kau at least keep calm and relax and things like that, so that you start from zero again and try to build up. Because to him counter attacking is playing with chances, you know, like probability dia kurang lah. Korang rasa macam tu tak? Pasal aku rasa tu tak mal. Aku just bagi satu scenario. Yeah, dia. I know. Kalau kau tanya aku, the probability is higher for when you counter attack because you exploit their defense. You exploit their weakness. And you take the advantage. Untuk dia, dia macam I want to build up very slow. I want to build up from zero, so at least we start from square one. We try him, you know, things like that. Pasal itu yang aku nampak, Tamal. Okay. Kau tahu, bila kita sit deep bro, so in order opponent to get a goals bro, they have to leave their space. They have to leave their natural position. In other words, kalau dia main di 4 defend bro, means that dia punya both full back is up there. Correct. On our own half. Betul ke bro? Betul. Right? So means that they leave the space behind. Betul? Betul. Itu point aku. Bila kau dah leave the space behind, one of the method is they push dia punya full backs lah bro. So to counter this bro, kau guna kau punya pacey winger bro. Kau ada tak pacey winger in your team,
In your sub, yes, you have